Kalau kata hubungan sesama manusia, saya percaya pemimpin DAP pun ramai pemimpin yang baik. Cuma sebab pembawaan ideologi dan juga pemikiran yang tidak sama, itu yang menjadikan kita susah nak bekerjasama. Kerana contohnya banyak janji-janji yang kita rasa betul ke Mamat ni boleh jalan ke dia ni. Tapi dia janji dulu. Itu yang perwatakan yang kita di MCA ni kita tak suka. Dia sanggup menipu lah. MCA tak tergamak nak menipu Tak rakyat. tergamak ke tahap itulah. Dia sanggup untuk menanam debu di bibir untuk mengaburi mata untuk dapat undi. Semata-mata nak dapat undi. Tapi tak ada tanggungjawab untuk melangsaikan hutang-hutang dia yang dia janji dengan rakyat tu. Kalau kira mereka ni begitu sedapnya, lunaknya ceramah mereka sebelum 2018 tu, oh sedap. Dengar tu memang kita rasa harapan tu tinggi menggunung. Malaysia ni akan pergi kepada arah yang lebih cantik dah. Tapi apabila kembali mereka dah 2 kali 2018 kali sampai separuh jalan, lepas tu sekarang ni dah jadi kerajaan semula. Apa janji-janji mereka yang sudah ditunaikan? Adakah mereka mampu, tidak mampu, ataupun dalam proses itu rakyat menilai ya. Rakyat Sabah yang paling awal menilai. ST10, sembang santai tapi sampai.